Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati rakan-rakan pensyarah serta para pelajar yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan menyampaikan kepada anda 8 langkah pengurusan masa berkesan berdasarkan SLT. Dalam kemahiran belajar GKEB 1072, kita salah satu daripada kemahiran yang perlu kita kuasai iaitu pengurusan masa. Jadi di sini akan diajarkan kepada anda, dikongsikan bagaimana anda sebagai pelajar dapat mengurus masa dengan baik berpandukan kepada student learning time dalam maklumat khusus anda. Langkah demi langkah supaya anda dapat mengurus masa dengan lebih efektif, berkesan, dan insyaAllah sekiranya anda praktikkan pengurusan masa berkesan ini, anda ada masa yang cukup untuk menyiapkan pentadsiran berterusan, PB, untuk persediaan peperiksaan dan juga masa rehat anda. Ya, masa beriadah insyaAllah akan dapat diurus dengan baik sekiranya dipatuhi insyaAllah. Baiklah pelajar, konsep ini berasaskan kepada sistem piramid. Bila sebut piramid, kalau kita lihat ya, piramid ni bentuknya begini, okey. Dan yang paling bawah sekali itu adalah yang paling lebar. Okay, dan yang atas sekali adalah yang paling kecil. Jadi, bila disebut paling lebar, dia mewakili masa yang perlu kita beri tumpuan lebih. Okay, sebagai seorang pelajar, saya dapati tidak semua pelajar menghadapi kesukaran dalam kursus yang anda hadapi, kursus yang sama. Tidak semestinya ya. Ada pelajar dia menghadapi kesukaran dalam kursus kemahiran digital. Okey, ada juga yang ada masalah ataupun dia rasa sukar untuk subjek sejarah. Okey, jadi berbeza-beza. Maka nanti kita akan belajar macam mana nak susun pembahagian masa tu mengikut aras kesukaran masing-masing. Kerana subjek yang sukar itu perlu tumpuan masa yang lebih supaya kita lebih mahir. Ada setengah pelajar dia lebih fokus kepada subjek yang mudah. Jadi tidak seimbang begitu ya. Okay, jadi kalau kita lihat dekat sini, sistem pengurusan masa SLT ini gunakan sistem piramid masa. Mengapa perlu pengurusan masa SLT? Sebagai bukti apabila anda ditanya oleh MQA nanti sebagai bukti anda mengurus masa memanfaatkan peruntukan masa itu dalam MK. Bila audit tanya nanti, auditor tanya, apa bukti yang anda boleh tunjukkan kepada kami yang anda telah memanfaatkan peruntukan masa SLT secara optimum? At least anda ada bukti. Video ini sendiri satu bukti. Kalau anda tunjukkan video ni pun dah satu rahmat lah bagi anda. Bukan menjadi pelajar rasa terikat dengan kekangan jadual, namun sebagai usaha mendisiplinkan diri, mematuhi masa dengan tanggungjawab campus life anda. Okey, baik. Jadi anda bukan nak mengikat anda, tidak. Tapi kita ni kalau tidak ikat diri kita dengan sistem, biasanya kita akan mudah lupa. Kita akan tidak begitu alert dengan peruntukan masa yang begitu banyak sebenarnya. Kita kata tak cukup masa. Adakah sebenar memang tak cukup masa kat IPG ni? Dia bukan tak cukup masa, tapi punca utamanya ialah tidak mengurus masa. Baik pelajar, pengurusan masa SLT menggunakan sistem piramid masa ini tidak mengganggu waktu kuliah dengan membuat kerja-kerja tugasan semasa pensyarah mengajar dalam kelas. Okey, ada setengah pelajar oleh sebab dia dah terdesak, masa dah sangat suntuk, dia perlu hantar segera, tapi tak siap lagi PB, maka dia buat tugasan tu dalam kelas. Jadi dah mengganggu waktu kuliah. Okey, kemudian sesuai dengan pernyataan, excellence time management helps develop energy, enthusiasm and a positive mental attitude. Jadi masa yang tak diurus dengan baik akan beri kesan kepada apa ya? Kepada tahap fokus anda. Sebab anda tak urus dengan baik, tak cukup tidur, maka ia akan efek kepada fokus. Kesihatan boleh terjejas, tidur tidak mencukupi, dan ada juga yang sangat-sangat mengantuk ketika belajar dalam kelas. Jadi di sinilah masanya untuk mempraktikkan maksud masa itu emas atau time is precious. Jika anda benar-benar menghargai masa, mari kita sama-sama belajar mengurus masa. Okey, sekiranya tidak, maka ia akan terbazir begitu saja. Masa tak akan boleh diundur kembali. Pass is pass. Jadi inilah masanya peringkat PPISMP. Jika anda bersedia dari sekarang, insyaAllah anda akan tamatkan pengajian. Anunya anda teruskan pengajian sampai tamat dalam keadaan yang berlapang dada, berfikiran terbuka kerana semuanya terurus dengan baik.
Okey, kita pergi langkah yang pertama dulu. 8 langkah semuanya tak banyak. Kita pergi langkah pertama dulu. Okey, mula-mula apa kita perlu buat? Ya, kumpulkan dulu semua MK anda. Kumpulkan semua MK anda dalam satu folder. Kemudian anda cuba kenal pasti jumlah jam student learning time dekat MK anda tu. Kenal pasti jumlah seminggu kuliah dalam satu semester berdasarkan kalender akademik. Kemudian, kenal pasti jumlah SLT pembelajaran kendiri. Cuba anda kenal pasti PB berapa jam, peperiksaan akhir berapa jam bagi setiap kursus atau subjek. Ya, okey, faham ya? Mula-mula kumpul, lepas tu cuba kenal pasti. Video ini anda perlu, saya akan berikan kepada anda dan nanti untuk anda boleh ulang kaji untuk fahamkan. Okey, langkah yang kedua apa perlu buat? Langkah kedua, kumpulkan MK tadi dah dikumpulkan dah. Anda dah cuba kenal pasti jam-jamnya. Dan sekarang kita kumpulkan jam SLT untuk semua kursus berkenaan. Okey, yang paling senang apa? Yang paling susah apa? Nampak Dan anda senaraikan. Taklah susah, maksudnya agak mencabar dan sukar bagi anda. InsyaAllah tak ada yang susah, cuma ia mungkin agak mencabar. Kerana perlukan fokus yang lebih, boleh jadi latihan yang lebih. Kalau matematik perlukan latihan yang lebih. Okey, bahagikan jumlah SLT dengan jumlah minggu kuliah untuk dapatkan peruntukan jam pembelajaran kendiri sehari. Sebagai contoh, 40898 okey, 404 tu jumlah jam keseluruhan ya. Kita bagi dengan 98 hari, yang ini 14 minggu. Jadi 4 jam per hari. Tolak ujung minggu, okey, kalau tolak ujung minggu jadi 4.8 jam. Okey, nampak beza dia kat situ. Jadi rupanya kalau kita betul-betul bagi, dalam masa sehari kita cuma perlukan 4 jam sahaja untuk mengulang kaji, buat assignment, persiapan untuk peperiksaan, untuk kuis, ujian. Ada jam-jam yang kita dah kumpul tadi tu, bila kita bagikan cuma 4 jam sahaja. Ada pelajar, untuk maklumat anda, ini adalah jam-jam yang perlu kita allocatekan dekat ruangan jadual. Dia tidak bersifat rigid dan ada yang pelajar beranggapan dia tak realistik. Dia mungkinlah kan, kalau ada sampai 5 jam ke 6 jam sehari contohnya, sedangkan masa baki selepas kuliah tu cuma berapa jam sahaja, tolak waktu tidur, waktu makan, maka kelihatannya tak realistik. Tetapi maksud jam itu ialah jam yang diperuntukkan. Namanya pun self learning time kan. Jadi itu adalah masa peribadi anda yang anda boleh gunakan sebaik-baiknya untuk mengulang kaji, buat pentaksiran terusan dan sebagainya. Diharap faham bahagian itu ya. Baik, langkah 3. Langkah seterusnya ini, bina jadual piramid. Anda buat jadual piramid. Seperti ini. Kemudian bilangan aras piramid ditentukan berdasarkan jumlah kursus atau jumlah subjek pada semester tersebut. Sebagai contoh, semester ini anda ada berapa? 2, 4, 6 katakan. Jadi buat 6 hierarki, 6 ruang. Lepas tu isikan mengikut aras kesukaran anda. Mengikut aras kesukaran peribadi anda. Anda rasa mana yang paling sukar? Bawah sekali. Ikuti yang semakin okey dan semakin okey, yang paling mudah dan semakin mudah. Yang paling sukar bawah sekali. Okey, kalau kita belajar dulu dekat sekolah, untuk binaan bangunan yang tinggi dan kukuh, tapaknya perlu apa? Ya, perlu luas. Baru dia jadi stabil. Jadi nak stabil dalam konsep pengurusan masa ni pun begitu. Yang paling sukar tu jadikan dia tapak. Umpama kalau batu-batu kerikil tu, dia kena kat bawah sekali. Umpama begitulah. Keempat, apa perlu dibuat? Okey. Daripada jadual piramid tadi, anda susunkan daripada atas nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey? Jadi ikut formula ini, peratus paling tinggi subjek yang paling suka. Okey, formula dia anda kira daripada 6 ni, daripada 6 hierarki ni. Okey, anda campurkan semua, bahagikan dengan semua jumlah dalam kursus-kursus tersebut. Contoh, ada 6 kan? 6 ni ialah 6 hierarki. Kemudian di dalam kurungannya 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Okey, 6 bagi 21 darab 100. Kita nak lihat dari sudut peratus. Kita dapat 28.6%. Maknanya yang 6 ni ialah hierarki yang ke-6.
Untuk hierarki yang ke-6, peratusan ialah 28.6%. Nampak tak? Kalau yang kelima, yang kat luar ni nombor 5. Kalau yang hierarki yang keempat, berapa peratus kita nak kira, nak dapatkan peratusnya, kita masukkan kat sini 4. 4 dalam kurungan 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Bagi 100. Jadi kita akan dapat peratusan-peratusan tersebut. Boleh faham ya? Langkah yang kelima. Okey. Bahagikan jam SLT mengikut peratusan subjek dalam jadual piramid. Okey, tadi kita dah kira peratus. Okey, jadi formulanya berapa peratus tadi? Per 100 darab dengan jumlah SLT. Jumlah SLT untuk khusus yang nombor 6, sebagai contoh, kita tengok tadi kita dapat berapa tadi? Ya, tadi kita dapat 28.6% kan? Okey, sekarang 28.6% tu 28.6 per 100 darab dengan jumlah keseluruhan jam iaitu 404. Okey, sama dengan 116 jam. 404 ni yang kita dah kira jumlahkan semua tadi tu. Okey, 404 sama dengan 116 jam. Untuk formula ini, untuk makluman anda adalah kita dah tolak 1 hari cuti hujung minggu. Okey, Sabtu Ahad kita tolak 1 hari saja. 1 hari itu, pasal apa kita tolak 1 hari? Sebab yang 1 hari kita tolak tu khas untuk rehat. Masa tu anda betul-betul freekan diri, rehat, bersantai, makan angin, jalan-jalan, berjoging, ambil hirup udara segar. Kalau tak keluar pun dalam kampus, ambil udara kampus, sembang-sembang dengan kawan, masa tu. Maknanya dalam seminggu ni ada 1 hari anda rehat. Sebab itu dalam formula menyiapkan PB, okey, untuk pengiraan jumlah PB, hari PB disiapkan tu, kita kira semua hari kecuali 1 hari daripada seminggu. Maknanya kita spacekan 1 hari itu dalam masa seminggu. Faham tak maksud dia? Tak apa. Kalau tak faham, anda boleh rujuk syarah anda masing-masing. Ya. Banyak masa lagi ni. Banyak semester. Okey. Baiklah. Jadi sekarang kita dapat berapa jam? 116 jam. Banyak tu. Merupakan jam yang diperlukan untuk pembelajaran kendiri dalam semester ini. Ia akan berbeza berdasarkan aras kesukaran. Okey, tadi 28.6%. Nanti yang atas ni ikut persen yang kita dah bagi tadi. Okey, ikut persen yang kita dah bagi tadi. Akhirnya kita dapat persen yang paling tinggi, jumlah jam paling tinggi tentulah yang nombor 6 ni sebab dia paling sukar. Nanti jam yang paling sedikit yang atas. Okey. Langkah 6. Langkah 6 ni, ini contoh ini adalah cadangan. Yang warna grey dalam tu, yang warna kelabu tu adalah waktu kuliah. Waktu kuliah. Yang dekat luar ni, ini adalah selepas waktu kuliah. Okey, katalah kelas paling lewat pun dah tolak rehat apa semua dalam lebih kurang pulih. Ini yang saya kata tadi, memang 4 jam. Okey, memang 4 jam. Tetapi 4 jam ini adalah waktu cadangan. Okey, dalam ni lah kita nak apa orang kata kemaskan diri, makan, solat. Okey, sekurang-kurangnya apabila kita melihat dalam bentuk yang lebih berstruktur seperti ini, ia nampak lebih realistik. Bila lebih realistik, maksud dia kita nampak, oh, ini setiap ini masa ni adalah waktu kita mengulang kaji, siapkan PB dan sebagainya. Kita akan isi sebentar lagi berdasarkan peratusan-peratusan yang kita dah bagi. Okey, tetapi kalau kita tak buat begini, kita tak nampak apa-apa. Kita tak nampak atau ada satu struktur yang perlu kita ikut supaya masa yang banyak tu sebenarnya memang banyak. Banyak dan cukup untuk kita gunakan. Tapi kalau kita tak buat macam ni, dia cuma tergantung dalam minda sahaja. Okey, dan silap-silap kita kata nanti dulu dan nanti dulu, maka pepatah orang tua-tua tu akan terjadi. Apa pepatah orang tua-tua? Kerja bertangguh tidak menjadi. Bila tak menjadi itu yang jadi sakit, tercekik, krem. Bila saat-saat akhir, masa nak hantar PB, masa nak exam. Baik, kita lihat langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh, ini pelajar saya, Kwek Yuning. Dia telah berjaya menyiapkan jadualnya. Ini contoh ini tulis tangan ni. Okey. Sebab saya kata ada pilihan lah, nak tulis tangan boleh, nak bertype boleh. Anda boleh buat pakai Excel. Okey, tak ada masalah.
Okey, senaraikan PB dan tarikh hantar, tempohnya, aturkan SLT untuk siapkan PB ke dalam jadual belajar mengikut tarikh penghantaran. Okey, nanti saya akan kongsikan dengan anda jadual formula satu formula untuk anda mengetahui berapa tempoh ataupun hari yang diberikan kepada anda mengikut kursus-kursus tertentu. Okey, kursus ni berapa hari kena siapkan. Kursus ni berapa hari kena siapkan. Untuk kuis berapa hari untuk ulang kaji. Untuk peperiksaan berapa jam untuk ulang kaji. Semuanya ada. Okey, jadi bila anda ikut formula tu, anda tahu tempoh dan maka anda boleh terus allocatekan, masukkan ke dalam jadual. Biasanya selepas 2 minggu kuliah, pensyarah akan siapkan apa? Kerja khusus ataupun pentaksiran berterusan tu. Ya. Kalau kita ingat contoh kat sini asas perhubungan menolong. Okey, ini pelajar kod Yuning ni, dia telah bagi-bagikan, okey, Q1, Q2, tugasan 3. Okey, Q tu quiz. Okey, dia dah lihat dah dekat MK, untuk quiz 1 berapa jam? 2 jam. Quiz 2, 2 jam. Okey, tugasan 3 berapa jam? 4 jam. Okey, jadi dia dah tahu dia nak start bila, nampak? 29 dari bulan 2, macam tu. Okey, asas kesejahteraan mental misalnya. Tugasan 1, bila dia dah letak tarikh dah, dia target dia. Okey, jadi anda pun dah ada dah dalam soalan kerja khusus anda. Kalau tak ada, anda dah boleh set awal-awal. Berapa jam untuk khusus tu supaya anda nampak. Berapa jam ataupun tempoh yang diperlukan untuk siapkan satu-satu kerja khusus. Okey, tugasan 2. Okey, jadi kat sini dia nampak bila nak start. Maknanya kalau kat sini tulis 7 jam, bermula daripada 26 bulan 3, anda dah bolehlah buat 1 jam, 1 jam, 1 jam cukup 7 jam sebenarnya kan. Tak sampai 7 jam pun dah siap dah assignment anda. Kan, minta maaf cakap lah, kalau last minute 2 jam tu dah boleh siap. Kan, dah last minute tu 2 jam boleh siap, boleh dapat A lagi. Maka kalau 7 jam tu maknanya banyak. Ataupun 4 jam ataupun 6 jam. Sorry Okey, baik. Pembangunan sasia 12 jam. Oh, Masya Allah lamanya. Tugasan 1 sampai 12 jam. Okey, anda dah nampak lah kat sini kan, sekurang-kurangnya kita nampak dia lebih realistik. Yang terakhir, angka 8, ialah anda masukkan semuanya. Aturkan baki SLT selepas menolak SLT PB. Kan, PB tu anda dah utamakan. PB tu anda dah utamakan, kuis semua dah utamakan, peperiksaan dah utamakan. Jadi sekarang ada baki lagi kan yang jam yang lain-lain tu. Anda masukkanlah mana-mana dalam ruang-ruang yang masih kosong. Okey, dia pasti akan penuh sebab kita dah bagi tadi berapa jam? 404. Untuk tempoh satu semester. Okey, jadi satu helaian ni 1 minggu ya. Kalau ada 7 minggu, maknanya ada 7 helaian ini. Kalau ada 14 minggu, means ada 14 helaian ini. Jadi habis 1 minggu, selesai 1 helaian. Habis 1 minggu, selesai 1 helaian. Sampai habis. Aturkan ke dalam jadual belajar yang sediakan mengikut tempoh kuliah semester tersebut. Okey? Jadi saya harap ianya mudah untuk anda fahami, anda boleh study perlahan-lahan. Dan saya rasa gembira kerana pelajar-pelajar yang benar-benar patuh dan ikut sistem ini mendapati ia sangat praktikal dan sangat membantu untuk mereka siapkan pentaksiran berterusan PB dan lebih bersedia untuk peperiksaan. Semoga anda juga begitu sampai ke akhir pengajian anda. Sekiranya anda berminat untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi seperti Master PhD, ini juga adalah satu formula yang sangat baik untuk anda amalkan. Semoga berjaya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.